ayyadaka binasri wa bil mu'minin, dan juga orang mukmin akan tolong kita. Pasal itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita, bila berlaku benda yang pelik-pelik, faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jadi kalau kita ada benda-benda orang nak ngenak kita, kita kata apa? Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah Ta'ala yang jaga aku, Allah Ta'ala bantu aku bertawakal kepada Allah, dan dialah pemilik aras yang agung. Tak ada orang lain yang lebih besar daripada Allah. Kalau dia mau nak ngenak juga, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahul Musta'an. Jadi banyak sebenarnya bila kita tengok apa yang berlaku dalam peperangan. Dia panggil Al-Harbu Ithnai Ashar, perang 12 hari di antara Iran dengan lawan dia baru ni. Musim haji baru ni. Orang tak sibuk nak duduk haji, buat dia duduk pergi duduk atas roket. Jadi kita pun tengok pecah pak umat Islam. Ada yang tak sokong dua-dua, sebab hal tu Israel kafir, ia ni Syiah. Syiah ni walaupun dia baik zahir, tapi mulut dia jahat, duk maki sahabat. Macam mana kita nak terima? Ada orang, tak apalah, kita terpaksa kena terima sebab dia masih lagi mengucap 2 kelima syahadah. Kita terima dari sudut peperangan, tak terima dari sudut akidah. Tapi anak duk perhati tengok backing setengah dari ustaz-ustaz ni, penyokong Iran ni, backing. Siapa dia tak sokong Iran bermakna dia munafik. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Pasal itulah kita duk diam, tak kata gapo. Takutnya munafik demo. Nah, ni boleh kecek ni habis dah 12 hari tu. Kita kata puak-puak Rafidah ni mulut dia jahat, duk maki para sahabat. Orang yang disayangi oleh Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Aisyah, menjadi kutukan. Kita nak percaya apa orang lagu ni? Apa yang kita nak percaya? Apa kepercayaan kita nak beri kepada orang macam ni? Jadi duk main geopolitik lah, apa benda. Tengoklah apa yang berlaku. Baik, nampak tak di Facebook sehari dua ni, AI lebih pandai pada orang duk main geopolitik. Nah, kena AI ni lah dia panggil ChatGPT ni, dia buat kartun. Siapa dia hendak gosok atas kepala siapa hendak bagi main roket, kita kata Masya Allah, AI pun reti nak mengulah. Tapi ulasan kita kepada sahabat-sahabat, jangan over sangat. Kalau kita tak setuju dengan Rafidah kerana Rafidah dia, itu pendirian dia. Jangan sampai mereka, kalau tak setuju dengan Iran pada munafik. Les gitu. Kenapa begitu? Kenapa backing sangat tu? Nah, jadi kita tengoklah permainan dalam politik dunia ni, kita boleh tak kerti sebagaimana kebingungannya kita dengan politik umat Islam dalam negara kita sendiri. Yang ni hari ni orang dah tulis 1 hari bulan Julai, hari beberapa perkara akan dinaikkan. Nak kata apa? Mana hak kita janji dulu? Yang kita berguling duduk di mana? Kenapa begitu cepat, drastik untuk mengubah pendirian yang kita bawa? Kita kata la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat yang terakhir